Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan cerita Rama Dari Hatiku ke Hatimu yang akan ditayangkan semula pada esok hari 17 Mei 2025. Jadi filem ini akan ditayangkan di slot Cerita Rama dan pernah ditayangkan sebelum ini iaitu pada tahun 2022 yang lalu. Dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat seperti Ashraf Muslim, Kilada Nadia Bryan dan juga Datin Paduka Ina Azman. Untuk sinopsis telefilm Dari Hatiku ke Hatimu mengisahkan tentang Ayla Yanira yang merupakan seorang gadis berasal daripada Langkawi yang tinggal jauh daripada ibu kota dan dia membenci lelaki-lelaki yang asal daripada Kuala Lumpur. Ia kerana dia ada masalah kekecewaan ditinggalkan kekasihnya yang daripada Kuala Lumpur. Dan sejak itu dia mula membenci jejaka-jejaka yang berasal daripada Kuala Lumpur. Namun ketika kedatangan Zaid, dia merubah kehidupan Ayla, yang mana Zaid merupakan lelaki daripada Kuala Lumpur tetapi diterima oleh Ayla untuk menjadi teman hatinya. Bagaimanakah hubungan Ayla dan juga Zaid selepas itu? Jangan lupa untuk saksikan telefilm Dari Hatiku ke Hatimu yang akan ditayangkan pada slot Cerita Rama pada hari Sabtu ini. Watak pelakon-pelakon yang terlibat dalam Cerita Rama Dari Hatiku ke Hatimu ini iaitu Ashraf Muslim sebagai Zaid, kemudian Nadia Bryan sebagai Ayla Yanira, Datin Paduka Ina Azman sebagai Ibu Ayla, kemudian Delimawati dan juga Syazwan Zulkifli sebagai watak sokongan dalam Cerita Rama ini. Dan Cerita Rama ini akan ditayangkan di slot Cerita Rama pada jam 10 malam di TV3 pada 17 Mei 2025 ini. Bagi korang yang belum tengok Cerita Rama ni, pastikan korang tonton semula atau tonton pada hari Sabtu ini, sebab utama adalah Cerita Rama ni mempunyai jalan cerita yang menarik dan juga dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat yang tidak mengecewakan anda dengan jalan ceritanya yang baik. Jadi untuk fans-fans Cerita Rama, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan Cerita Rama Melayu yang akan aku mula update seperti biasa mulai hari ini. Untuk maklumat lanjut, korang boleh tengok link blog yang aku kongsikan di ruangan description. Terima kasih.